Ada kencing manis. Nak makan kacang ini. Boleh ke? Boleh. Kenapa boleh? Sebab ini semua kacang adalah lightly roasted. Tak ada campur gula. Karbo dia rendah. Protein dia tinggi. Fiber dia tinggi. Tak ada margarine, goreng-goreng, trans fat, kolesterol. Semua dia tak ada. So bukan sahaja kencing manis sesuai makan. Yang ada masalah kolesterol. Yang ada masalah kulit. Masalah gout. Semua boleh makan. Kenapa boleh makan kacang ni tak jadi masalah? Sebab kacang ni sebenarnya banyak khasiat. Yang tak baik punya ialah yang goreng-goreng margarine. Yang banyak itu minyak, lepas tu gula tambahan, itu semua yang tak baik. Sebenarnya kacang ni banyak nutrisi untuk badan kita. Dia bagi kita omega 3, bagi kita minerals yang sangat banyak, protein yang tinggi, fiber yang banyak. So korang yang nak jaga badan, jaga gula, jaga mulut, kalau korang boleh nampak ada makanan yang tinggi fiber, tinggi protein, ambil. Rugi kalau tak ambil. Dalam ada 5 jenis kekacang yang mewah. Nampak? 5 jenis kekacang. Dalam ada apa? Okay, kita tunjuk Ada black soybean. Ini banyak tinggi antioksidan. Tengok kulit dia hitam punya, dalam isi dia hijau punya. So kulit ni jangan buang banyak fiber dan antioksidan yang baik untuk kesihatan badan dan kulit kepala pula. Kulit kita rangup sedap, wanginya. Setiap biji dia tak sama rasa punya, sebab dia tak sama punya. Kita bukan sekali goreng punya, tak ada. Semua lightly roasted individually dan kita campur. Ada Mami Bean. Ini orang Jepun hari-hari makan. Protein tinggi, minerals banyak. Ini kacang kuda. Sejenis karbo sihat tetapi tinggi magnesium, tinggi protein, okey? Lepas tu ini pumpkin seed. Betul? Pumpkin seed semua tengok besar-besar punya. Sunflower seed ini pula kaya dengan minerals, dengan omega 3 sekali. So korang yang nak jaga badan, jaga gula, jaga kulit, jaga usus, bagus. Setiap kali nak makan, sukatan I pun ajar korang macam mana nak makan. Kalau you nak makan dalam sukatan betul, tak nak terlebih kan, kita nak jaga badan kan. Ok, ambil penutup dia, keluarkan penutup, isikan macam ni. Satu, ini satu. Kalau you rasa macam ni, satu penutup you dah rasa cukup, you nak makan syok-syok ataupun kudak-kudak, ini loh. Kalau you rasa tak cukup, ok, 2. Wah, ini macam tak sampai 100 kalori kawan-kawan. Jaga kalori punya, jaga timbang punya. Ini you mesti akan suka punya. Daripada kita nak makan keropok, you tahulah kan keropok tak ada khasiat. Laki makan tak boleh nak henti, kalori dia sangat tinggi sebab dia biasa goreng margarine dengan banyak tambahan kan. Baik kita tukar kudak-kudak kita daripada bahan yang tak baik, jadikan makanan sihat. So kita makan pada masa yang sama pun boleh jaga kita punya badan. Jaga ini kulit. Jaga gula, jaga mulut, jaga badan, jaga usus kita, jaga kulit sekali. Mari, tekan bagus kuning. Order. Satu botol betul penuh punya. Ini sudah ni macam penuh punya baru RM20. Beli combo lagi jimat dapat free shipping. Tekan bagus kuning sekarang. Siapa cepat dia dapat. Sebab ini selalu tak banyak stok, banyak laku. Tengok review. Banyak review yang sehat, sedap, tak cukup makan. So korang tak pernah try. Memang sangat best. Tengok kulit ni jangan buang. Makan terus sebab fiber dia sangat tinggi. Protein dia tinggi. Jaga badan, jaga kulit, jaga semua.